Assalamualaikum guys, welcome to my channel. Hari ni kita buat apam mengga juga, tapi naik apam mengga coklat. Kita guna serbuk penaik, tapi kita tak pakai soda. So jom kita buat. Ni paling simple dan mudah. 3 biji telur, grade A. Masukkan gula pasir biasa punya. Nak kisar pun boleh, tak nak kisar pun tak apa. Saya masuk satu dan lagi satu ni 1/4 cawan. Kalau nak kurang manis boleh letak 1 cawan je. Okey. So saya masukkan vanila 1 sudu makan. Okey. Kita akan masukkan overload. Setiap kek, kuih untuk tahan lebih lama kelembutan dan gebu memang kena pakai overload. Tidak boleh skip pada overload ni. Tapi kalau korang nak makan kat rumah, untuk makan kat rumah, overload ni nak skip boleh, tak ada masalah. Overload ni lah yang membantu menggebukan korang punya adunan. Mixkan dia sampailah dia jadi gebu. Okey, sampai dia jadi gebu. Dia bertukar menjadi warna putih macam ni. Okey, kita naikkan lagi warna dia. Ni masih belum lagi. Dia masih belum, overload tu belum mengembang. Overload tu lah yang mengembangkan dia. Kalau tak nak pakai overload, korang boleh tengok apam mengga yang tanpa pakai overload. Ada dalam resepi saya. InsyaAllah nanti saya akan buat lagi sekali. Untuk tontonan korang yang tak suka overload. Okey, so sampai gebu macam ni. Dia bertukar menjadi warna putih daripada kuning tadi, putih. Dan kita pakai susu cair. Okey, termasuk sikit demi sedikit dan mixkan dia. Mix tak payah sampai kembang lagi sekali, cukup rata sahaja. Masukkan sikit demi sikit sampailah susu cair korang tu habis. Kalau korang boleh cakap saya, boleh ke tak kita ganti dengan santan? Boleh, dengan kuantiti yang sama, 1 cawan. Santan tu pekat, jangan terlampau pekat sangat santan tu. Kita nak ni nampak tak cair dia. Cair dia macam tu. Okey, santan pekat tu korang campurlah sikit air, jadikan dia 1 cawan. Okey. So sebabkan saya nak buat apam coklat, saya akan letak koko. Sebenarnya saya nak letak warna putih belah bawah. Saya dah terletak serbuk koko 3 sudu dekat dalam ni. So ni saya dah letak 1 sudu kecil serbuk penaik. Serbuk penaik ni tak ada, tak apa, boleh je skip. So korang gaulkan dia, sebatikan dia semua tu. So masukkanlah tepung gandum 3 cawan. So gaulkan dia, sebatikan saja, tak perlu mix lagi sebab dah kembang. Okey, untuk serbuk penaik tu saya pakai baking powder. Kalau korang tak ada baking powder, boleh je skip, tak ada masalah. Okey, dia akan mengembang juga. So sebabkan ni saya punya dah terletak tone warna koko dahulu. Saya ingat nak warna putih, saya terletaklah warna koko. So korang bolehlah mix ikut warna korang nak. Okey. Untuk korang mau belajar, korang boleh ikut saya punya resepi dan color coklat kita. So ni saya letak warna putih sedikit, saya nak bagi dia nampak coklat dia light sikit. Kalau korang buat putih dah atas coklat, memang nampak korang punya apam mekar tu cantik sangat-sangat. So ni saya masukkan sikit demi sikit tepung sampailah 3 cawan. Matrik. Dah tu korang gaulkan dia sampaikan sebati. Okey, kalau korang tak nak, kalau korang tak beli cup pun tak ada masalah. Korang boleh pakai je yang ada dekat rumah korang, acuan yang korang ada. Ni saya bagikan 2. Satu saya buat banyak, warna light coklat dia, warna yang lembut coklat kita tu. Dan satu lagi saya buatkan warna yang pekat. Begitulah saya nak 2 tone nampak merkah tu. Okey. So korang bagikan 2. Yang warna gelap yang belah atas ni kita tak perlu pakai banyak, sebab belah atas kita nak pakai nipis saja, sikit je. Yang belah atas tu tak boleh tebal-tebal. Kalau tebal-tebal sangat nanti dia merekah, tak nampak belah bawah warna apa. Okey, so ni saya letak warna coklat dan perasa coklat. Kalau korang ada mix sekali, satu color tu ada warna coklat dah bau coklat, tak perlulah letak 2. Saya ada warna coklat dan perasa coklat. Okey, sampai jadi dark. So letaklah warna biasa dulu, light dekat bawah. Dan atas tu kita letak kat
coklat. Sorry lah banyak lalat musim ni. Selalu saya punya lalat tak berapa banyak sangat macam ni. So saya kena kipas, maafkanlah saya. So ni saya showkan korang pakai cupcake daripada bekas yang saya guna macam ni. Kuih lompang ni. Kuih lompang ni saya tak letak minyak, okey. Kalau korang letak minyak, dia akan jadi bantat. Bukan bantat lah, dia akan macam jadi tak mengembang lah. Dia akan menaik ke atas. Dia akan jadi macam terlebih daripada adunan tu. Macam itulah. Tu maknanya korang punya adunan ada minyak. So yang coklat dark ni saya letak belah atas macam ni. So korang ketuk-ketukkanlah bagi padat korang punya acuan lompang tu. Atau korang punya cupcake. Better pakai cupcake. Okay guys, untuk resepi ni saya showkan korang pakai cupcake sebab dia terlampau gebu sangat. Okay. So kita susunkan dia jarak-jarak dan korang boleh panaskan pengukus korang. Kena wajib panaskan macam ni dan baru letak. Dan penutup dia kena letak kain untuk mengelakkan air jatuh dekat permukaan kuih. Dan besarkan api. Tada, masak 15 minit saja untuk masak apam Mekah coklat ni. Ni kita pakai susu cair. Ni yang kedua. Tak banyak untuk adunan yang korang tengok tu sebab dia gebu. Nampak banyak tapi sedikit sahaja. So ni korang boleh simpan dekat peti ais. Besok boleh masih lembut lagi. Masih lembut sayang. Untuk kat luar bolehlah dalam 8 ke 9 jam je tu. Dan dah masuk esok hari tu korang masuklah peti. Untuk 1 ke 2 hari atau 3 hari masih gebu dan lembut lagi korang punya apam ni. Apam Mekah ni. Kalau dah masuk next ke 3-4 hari tu korang kukuslah balik, dia masih gebu. Itulah fungsi overload. So ni nampak ni saya keluarkan daripada acuan dia. Panas-panas memang saya tak boleh nak keluarkan dia ni. Ni pun masih panas lagi. So dia tak cantik lah macam ni. Kalau ada cupcake, ada cup untuk dia, memang cantik sangat-sangat. Memang wajib pakai cupcake. Cupcake yang lembut tu boleh, yang keras tu pun boleh. Kalau lembut korang kena ada acuan lompang ni untuk alas dia. Gitulah. Okey, nampak ni. Lebih-lebih dia sayang. So ni dalam dia. Gebu sangat-sangat untuk apam Mekah ni. So guys, selamat mencuba apam Mekah coklat atau apam kembang coklat kita ni yang tanpa sebut menaik sebenarnya. Yang mudah. Saya tukar resepi pada kita guna susu cair saja. So guys, selamat mencuba. Kita jumpa next video. Assalamualaikum. Ni panas lagi saya tak keluarkan. Saya betul-betul sejuk baru boleh keluarkan. Okay guys, selamat mencuba guys. Bye. Kita jumpa next video.